Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV di mana viral, hot dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Penat juga Penat? Kita pergi makan Sabar dulu, habis lagi. Rehat seminit, lepas tu kita start balik. Tak, seminit lepas tu kita start. Sebab ada ni. Benda tu? You pasang tak? I selalu post pasal gatok. Raya haji ni I ikut you dah kan, pergi ke Muar. So macam-macam I makan. So I dah gemuk. I tengok okey je. You nampak luar okey, tapi kita sebagai perempuan, kita nak kena jaga. Dia bukan sahaja bantu untuk turun berat badan tau. Dia bantu macam-macam. Pembuangan, lepas tu bakar lemak, untuk energi juga. Kita pun dapat banyak good feedback. Korang boleh tengok sendiri. So, dia apple cider. So you boleh ambil. Tapi kalau you nak banyak, you kena belilah. Kalau korang nak, Bella nak bagi korang RM60 diskaun. Komen nak bas. Okay, Tahu tak apa tu bas? Semua. Apa tu bas? Apa tu bas? Komen nak bas, terus Bella akan pilih. Bye. You suka keluar malam kan? So, you selalu tidur lambat lah. Sebab setiap malam you ada dalam BPI. Sekarang macam dah lapar lagi. Main makan boleh? Boleh, jom. Masakan I sedap ke? Ataupun masakan dekat tempat restoran favourite you selalu makan? Mudah. Ya, masakan you sedap. Tak masakan you bukan sangat mengisi perut. Dia mengisi hati sekali. Ikan ni pun blushing. Lepas ni boleh tak pergi gym? Oh, dah makan sedap-sedap baru pergi gym. Boleh. Hai semua, pintu rezeki Allah terbuka lagi. Misi mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho, BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu. Siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli. Sambil menunggu keputusan kes mahkamah saya pada 25 hari bulan ini, kalau nak keluar negara, saya perlu mendapat kebenaran rasmi institusi kehakiman. Sebab itu pada minggu lepas, saya meletakkan petition untuk membenarkan saya dapat pasport keluar negara di atas urusan kerja. Dan Alhamdulillah, ketiga-tiga hakim memberikan kelonggaran. Dalam petition itu, saya kongsikan sekali bahawa saya keluar negara di atas urusan kerja. Dan melalui sponsorship deals yang saya dapat dalam tempoh masa 6 bulan yang lepas, kita telah berjaya raih lebih 1.8 juta ringgit. Dan baru-baru ini melalui tanda tangan lagi 2 ke 3 deals yang terbaru, dia telah pun melangkaui 2 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan lazimnya pasport ini disimpan kalau seseorang itu ada syak akan larikan diri dan tidak ingin dibicarakan di mahkamah. Saya mungkin literally sedang lari, but I will never run away from my country and my duties. I want to fight in court and clear my name in court. Well, integrating sports in my daily routine has definitely helped that. Because every time I struggle to wake up in the morning, yet I force myself to wake up, to get out of my comfort zone, that already normalizes me fighting the inherent need to continue to sleep. And every time I do sports, I push my body to the limit, from not being able to run 21 km, then a full marathon, then a half Ironman to a full Ironman. I keep on challenging my mental and my physique so that I can keep on normalizing the path of getting out of my comfort zone. Secondly, I always believe that there is opportunity in adversity. Despite the fact I face so many adversities in my life, many falls, but I see it as an opportunity. Maybe it's just God's way of challenging me to give me the willpower, the grit to become a better person, inshallah a better leader for Malaysia. So I believe there's always a silver lining behind the cloud. There's always an opportunity behind adversity. Di Korea Selatan bersama dengan jenama terkemuka kosmetik COSRX. Dan saya akan ada di sini untuk beberapa hari untuk adakan sesi photoshoot, video shoot untuk mereka
Mungkin kamu di Malaysia tidak tahu, tetapi Cosrx ini telah berjaya menembus lebih 900 kedai-kedai di Malaysia dan juga boleh didapati di TikTok Shop dan Shopee Shop. So I look forward to having a lot of fun during the photo shoot and video shoot. Dan bagi mereka yang menantikan produk-produk mereka, kita akan keluarkan sebentar nanti. Take care. Dah macam-macam. Pelik nanti kau tengok. Dah. Cepat. Selalu kalau saya buat live tengah hari, orang macam tanya kan, aku komplain sebab bos kerja kan. Okay dah, nak end live lah, boleh tak? Boleh tak? Okay. Tahu semua nak. Cik baru masuk. Astaghfirullahaladzim. Cik, dia orang tak bagi tahu ke? Saya sebagai apa? Soalan apa tu lah? Saya tak tahulah saya datang sebagai apa. Buat live je lah kot. Kalau dah gambar sini, takkan minta penyepit. Geram pula dia buat posing sini. Kira, can I have like a few shots of other photos? Can I have a few shots? You mean the raw photos? Yeah, just want to take like for behind the scene. Yeah. Tengok ni. I think you can just use this one. Okay, thank you. Alright, sure. Okay, alright. Okay. Banyaklah dia ambil post macam ni. Tengok. Nanti sekarang break salam belum ada orang setuju. Astaghfirullahaladzim. Ni reject lah. Ni lah lapar ni. Lagi? Okay, kita tunjuk. Astaghfirullahaladzim. Siapa suruh dia buat macam ni? Tak tahulah. Ini kena bukti ni. Oh, dia pakai. Pakai handphone apa? Ini 15 Pro Max kot. Ini 15 Pro. Jauh sikit. Alamak, sini tak banyak space lah awak. Sekejap. Okay, ready. Action. Macam ni okey, macam ni. Nah, duduk sini lah, duduk sini. Viewer suka kat sini. Dah kedua tanya. Oh, dia pegang batang. Sana, ni. Waduh. Maaf ya, saya punya videografi ni gila sikit. Lagi haus sendiri. Haus? Okay. Macam mana ni? Mas tipu tu. Okay.
Buat live Live kat mana? Brand. Oh, dekat brand ni Hari ni naik haji kos sarat ke dosi? Kau sarat yang nak hantar tadi. Pasti. Jangan buyang. Maaf hari ni moderator memang tak pandai cakap. Marah Naim. Nama je Naim. Hari ni moderator apa? Moderator introvert. Mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu, siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar yang bekerja dan berkhidmat dari Korea Selatan. So kirakan kalau nak balik pergi sendiri boleh atau tidak? Boleh je, boleh je. Tak nak pergi je pasal live lah. Silap nak tahu. Ya kan? Gila ke? Dia buat live juga. Live sebelah-sebelah. Yang 4 ni. Macam ni. Live. Macam ni. Dia mana buat? Bringing Malaysia to Korea via TikTok Live. 안녕하세요. She's my friend in Korea. Hi Karina, this is Karina. Hi. This is Oppa Naif. Annyeong Oppa. Okay, jom kita tengok. Kau beli apa? Lens apa? 2 lens. Cantik mana dia? Natural. Jom. Masa kita bawa keluar jalan-jalan. Kasih dulu. Kasih dulu, jom pergi beli kasih dulu. Mama ni first time Mama datang sini kan? Oh wow! Wait, saya tak dia lah kita. Nek, saya tak nak shopping. Saya aku ni. Nek. Dia first time juga. Cut. Ni kali ke mana? Tu adik. Mana ni This is Bri yang style kai. So kita ada photoshoot. So Bri akan style kai, Awas akan make up, shoot akan buat rambut juga. Tapi hari ni oh my god. Okay, Mama tak sabar nak shopping. Tak ada benda. Dia pun nak shopping. Bri dah sihat ke orang tanya? Macam mana orang boleh tahu you tak sihat? Sihat je. Okay. Okay lah korang, I think I want shopping now, so I end live bye-bye. Tak sejuk pun. Dia jumpa apa? Ramai orang ni lah. Dia kat depan. Nak, okey kalau nak ni. Alamak, ni tengah betul rambut kejap. Kiri. Dah masuk tak?
Ya. Jalan-jalan. Ada Lee Min Ho, tak ada. Lee Yao ada. So kita bawa lah yang lain-lain. Alang-alang dah balik dari kerja tu, kita singgah Myeongdong. Dapat jalan sama-sama kan? 1.5k kita jalan sama-sama. Bukan. Itulah. Bukan dengan tu. Ni bawa jalan sama-sama. Tahu lah dalamnya apa ikut dia. Ni mungkin bintang ni. Bukan bintang. Bukan bintang betul. Belakang loten agak ini kot. Rolex kat situ.